Hadiah Nobel Perubatan pada tahun ini telah diumumkan dan yang menang dia ialah saintis-saintis yang kaji sistem imun badan kita. Kenapa? Mereka tak jumpa ubat ataupun vaksin yang baru, tapi mereka memahamkan kita mengenai satu perkara dalam sistem imun badan kita. Bayangkan badan kita macam satu negara. Semua negara ada Kementerian Pertahanan dia dan dalam badan kita, Kementerian Pertahanan ialah sistem imun untuk melindungi kita daripada penjajah ataupun penceroboh dalam bentuk bakteria ataupun kuman yang halimunan tu. Tapi sistem imun kita ada dua cabaran. Cabaran pertama, sistem imun kena hadap penceroboh yang tak statik. Virus ataupun bakteria ni, mereka tak kekal begitu. Mereka berevolusi. Jadi apabila mereka berlawan dengan sistem imun kita, akan ada satu mutasi genetik yang membolehkan virus ataupun bakteria ni berevolusi menjadi lebih bagus, menjadi lebih kuat untuk menghadapi sistem imun kita. Jadi sistem imun kita juga berevolusi. Ada di antara populasi manusia yang ada sistem imun yang sedikit kuat untuk melawan balik virus ataupun bakteria ini, dan itu yang akan diwariskan ke generasi seterusnya, menjadikan sistem imun kita ni pula jadi lagi kuat. Semakin lama, virus ataupun bakteria dan juga sistem imun kita ni berevolusi untuk menandingi satu sama lain dalam arms race ini, menjadikannya satu cabaran untuk sistem imun kita kekal kuat untuk menghadapi generasi-generasi penceroboh yang mendatang. Tapi ini membawa kepada cabaran yang kedua pula. Kadang-kadang kalau sistem imun kita ni terlalu sensitif, dia akan jadi seolah-olah paranoid dan dia menyerang sel badan kita sendiri. Dia salah anggap dia ingat sel badan kita ni penceroboh tu. Dan ini ialah satu penyakit yang dikenali sebagai autoimmune, immunity yang serang diri kita sendiri. Dan di Malaysia ada kira-kira 10,000 orang, mungkin lebih individu-individu yang menghidap penyakit seperti ini. Tapi kenapa sikit saja orang yang ada autoimmune? Kenapa semua orang tak dapat autoimmune ni? Seolah-olah sistem imun kita ni dia ada sesuatu yang membolehkan dia mengimbangi untuk menjadi kuat berlawan musuh, tapi tak terlalu kuat untuk menyerang diri sendiri. Rahsianya pada pemenang-pemenang hadiah Nobel tahun ini. Sekitar tahun 1980-an dekat Jepun, Dr. Shimon Sakaguchi jumpa sesuatu yang pelik. Bila beliau buang organ thymus dalam tikus makmal, beliau mendapati yang tikus ni ada autoimmune. Dan dari situ, beliau jumpa satu sel yang khas untuk sistem imun kita. T-regulatory cells ataupun T-Rex. Bukan T-Rex ni dinosaur. T-Rex ni kita boleh kata askar elit dalam Kementerian Pertahanan. Yang mana tugas dia ialah untuk pantau askar-askar lain dalam sistem pertahanan badan kita untuk pastikan yang mereka ni serang orang yang sepatutnya dan tak serang tuan badan sendiri. Beberapa tahun kemudian di Amerika, saintis Mary Brunko dan juga Fred Ramsel jumpa satu gene iaitu FOX3P gene. Kalau gene ni rosak, tikus makmal akan ada autoimmune. Tapi mereka baiki balik gene ini, tikus tu akan jadi normal. Bila mereka terbitkan kajian mereka ni, Dr. Shimon Sakaguchi baca dan dekat situ beliau dapat connect idea dia. Entah-entah FOX3P gene ni ialah gene yang kawal cara T-Rex berfungsi, dan memang betul itu yang mereka jumpa. Hasil daripada kolaborasi antara tiga saintis ni, yang mana Dr. Shimon Sakaguchi jumpa T-Rex dalam mengawal sistem imun kita, dan juga Fred Ramsel dan Mary Brunko jumpa FOX3P gene yang penting untuk pengawalan ini. Akhirnya mereka dihadiahkan dengan hadiah Nobel dalam bidang perubatan sebab penemuan mereka bantu kita faham macam mana sistem imun kita bezakan yang mana lawan, yang mana kawan, macam mana sistem imun kita fine tune untuk menjadi kuat untuk melawan dengan musuh tapi tak terlalu kuat untuk lawan kawan sendiri.